Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, lama dah tak upload video. Harap korang sudi lagi lah menonton di video saya. Okay, hari ni saya nak buat servis minyak gearbox Honda Edit So saya ambil keputusan buat sendiri lah Kalau hantar kedai pun upah RM30 last dia guna tip putih tu washer pun tak boleh nak tukar harga yang RM1 tu so saya ambil keputusan buat sendiri je lah. So tak ada jack, tak ada apa, saya masuk bawah kereta macam tu je. So untuk safety saya ni lah shock off tayar tu lepas tu masuk GP lah. Saya guna Richard yang kecil je untuk kemasnya. Richard pun banyak sejengkal je. Tengok Richard dengan lantai tu dah cecah dah. Memang saya tak ni lah jack lah kereta ni. Saya sudah rasa sahaja nak pakai tip putih buat apa. Engineer dah buat lah washer cantik. Ingat ni apa ingat ni paip air pakai tip putih apa cara RM20 bagi tip putih. Ok, kereta ni guna minyak gearbox 3 liter ngam-ngam 3 liter. So tuang terus 3 liter tu tuang terus ngam-ngam. So enjin ni enjin K20A K20A pakai 3 liter ngam-ngam. So korang hati-hati lah kalau nak beli minyak gearbox yang murah. Kalau murah sangat tu itu bukan dia lah, itu fake. Kalau nak beli dalam Shopee boleh cari kedai yang betul-betul